Regimen Sempadan, RS. Regimen Sempadan ditubuhkan pada 12 Januari 2008 sebagai Kor Infantri Ke-16 dalam PDM. Penubuhannya adalah hasil penyusunan semula Batalion Infantri Siri 300 Askar Wataniah yang sebelum ini ditugaskan untuk menjaga laluan sempadan negara. Langkah ini diambil bagi memperkukuh kawalan sempadan darat negara dan menangani isu keselamatan seperti penyeludupan, pencerobohan, dan kemasukan pendatang tanpa izin. RS berperanan sebagai regimen infantri yang khusus dalam menjaga keselamatan sempadan negara. Tugas utamanya termasuk mengawal dan mengawasi sempadan darat negara bagi mencegah pencerobohan, penyeludupan, dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Menyokong operasi keselamatan dalam negara, seperti Op Benting, yang bertujuan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin dan ancaman keselamatan lain. Melaksanakan latihan dan operasi ketenteraan setaraf dengan regimen infantri lain seperti Regimen Askar Melayu Diraja, RAMD, dan Regimen Ranger Diraja, RRD, terutamanya selepas penstrukturan semula kepada Batalion Infantri Standard, BAS. Sejak penubuhannya, RS telah terlibat dalam pelbagai operasi penting, antaranya Operasi Benteng bermula pada Mei 2020. Operasi ini bertujuan memperkukuh kawalan sempadan negara bagi mengekang kemasukan pendatang tanpa izin dan mencegah penularan COVID. RS memainkan peranan penting dalam operasi ini. RS kini terdiri daripada beberapa batalion yang ditempatkan di lokasi strategik sepanjang sempadan negara. 30 Brigade Infantri, Semenanjung Malaysia. 1 RS, Kem Batu 11, Tanah Merah, Kelantan. 2 RS, Kem Batu Melintang, Jeli, Kelantan. 3 RS, Kem Pengkalan Hulu, Perak. 4 RS, Kem Greek, Perak. 5 RS, Bukit Kayu Hitam, Kedah. 11 RS, Canberra, Pahang. 31 Brigade Infantri, Sarawak. 6 RS, lokasi di Sarawak. 7 RS, lokasi di Sarawak. 9 RS, lokasi di Sarawak. 10 RS, Kem Puncak Permai, Kuching, Sarawak. RS terus memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.